Okey guys, alhamdulillah hari ni kita bersama dengan rakan-rakan kita daripada Jepun. Japan. Arigatou gozaimasu. Hari ni dia orang buat souvenir ni orang panggil latte green tea. Yes. Matcha latte. Then this one matcha milk. Ya. Macam milk. This is sedap sikit lah. Dia ni rasa pahit sikit, ni rasa manis sikit. Memang menarik. Ni kalau ke Jepun, ni bukan kala-kala ni. Bukan murah-murah punya barang ni. Ni ini dia panggil kalau kat Malaysia dia panggil ubat kuru. Ni ubat kuru 100% kurus menjadi. 100% kurus menjadi 120 gram. Okey. Dia ada juga, kita ada juga. Dia panggil kacang merah. Ni favorite orang sana ni. Kacang merah satu, flavor coki-coki, satu lagi flavor strawberry. No strawberry. No strawberry, okey. Tapi ni minto, coka minto. Minto. Oleh. Mintia. Hari ni kita nak try cendawan matcha. Okey, cendawan matcha. Yang ni kod aiskrim matcha. Dia ada macam-macam. Ni cendawan matcha yang kita nak try ni. Dia start daripada kod aiskrim dengan cendawan matcha. Memang benda ni favourite tengok. Berai matcha dalam tu. Matcha dalam ni. Lagi tu. Neleh matcha ni. Bayar ni. Aiskrim matcha. Kita tunggu tu bit. Tu. Oh, aiskrim matcha. Cendawan matcha. Oh, cendawan matcha. Oh. Aiskrim. Oh, tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yummy. Original matcha. Oishi. Itulah kalau dia. Hey. Benda lagu dia. Hey, aku dah suka ni. Pilih matcha atau kau pilih kopi? Mestilah kopi. Mestilah matcha. Memang sedap. Itu yang tadi yang cendawan matcha. This one aiskrim matcha. Aiskrim matcha dia macam cone sikit. Ni. Rumah Hobbit ni. Ni dia rasa amazing sikit. Macam sedap ya. Sedap ni. Bare matcha ni meh. Rasa sikit apa ya? Bare matcha. Rasa dulu. Bare matcha. Sedap tak? Kunyah dulu. Tak kunyah lagi sedap dah. I want to tanya. Ni. Sedap. Sedap. Jadi Nak. kepada peminat-peminat matcha, pilih matcha atau pilih kopi, aku pilih matcha di sini. Ada habis. Sampai. Ada habis.